Mak kau tak pernah ajar ke merokok membuatkan orang sekeliling kau rasa tak selesa? Itu adalah satu benda yang salah. Bodoh. First of all, aku nak cerita pasal pakcik dengan bapak engkau yang bodoh ni. Nak tanya ke orang-orang tua ni, korang ni bodoh ke? Engkau bodoh ke bangang? Bodoh ke orang tua? Bodoh ke engkau? Aku tak kisahlah kalau orang cakap macam dia tu orang tua, hormatlah dia sikit. Pergi mampus engkau dia orang hormat kau. Kalau engkau bodoh dan juga tak reti nak hormat aku, kenapa aku nak hormat kau bangang? Sekarang kita pergi dekat the real issue. Kenapa aku benci sangat dengan perokok ni, lagi-lagi yang tua-tua bodoh ni? Nak tanya, engkau ni buta ke? Engkau ni buta? Engkau lahir-lahir dulu ada mata kan? Ada otak kan? Engkau ni buta ke? Tak nampak ke sign dilarang merokok dekat kedai makan mana-mana? Bodoh. Bodoh orang tua. Tiap kali aku pergi kedai makan mana-mana, lagi-lagi waktu malam, mesti ada orang tua ni merokok. Bodoh. Kau merokok pergi hembus depan nenek kau lah, bodoh. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Yang tadi tu untuk orang-orang tua bodoh. Sekarang untuk generally, untuk semua perokok. Tiap kali kau hembus asap rokok tu hilang mana? Pergi dalam seluar nenek kau. Dia pergi sekeliling kau kan, bangang kan? Tengoklah dulu sekeliling kau ada apa, bodoh. Kalau sekeliling kau ada orang-orang public, ada budak-budak semua jadah tu, tak payahlah merokok, bangang. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.